Dari hati untuk hati, kita gerak seiring sehati, bawa sinar tiap cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi kita pada episod kali ini. Saya Hani yang akan membicarakan satu topik yang agak menarik, yang mana kita akan membincangkan mengenai bagaimana satu realiti hari ini di dalam satu organisasi yang kita boleh katakan dalam sesuatu organisasi itu bukan tidak ada orang yang bagus dan bukan tidak ada orang yang kompeten di dalam sesuatu organisasi itu, tapi bila kita bercakap tentang perubahan, membawa satu perubahan, kenapa tiba-tiba ia menjadi satu perkara yang sangat susah? Kenapa ya? Dalam satu jabatan yang mana kelompoknya adalah terdiri daripada orang-orang senior, orang-orang yang lama, perubahan tu menjadi lagi lambat. Jadi idea baru yang cuba dibawa macam tak lekat. Adakah ini soal ego ataupun sebenarnya sebab yang lama-lama ni telah berada dalam zon yang selesa. Jadi untuk mengupas topik ini dengan lebih mendalam, saya bawakan untuk episod kali ini Tuan Haji Muhammad Rizamri bin Arbi, Presiden Akrab Kersuma. Selamat datang Tuan Haji Muhammad Rizamri bin Arbi. Ya, terima kasih Puan. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Rasanya sebelum ni, episod yang sebelum ni ya, kita telah beberapa kali menjemput Tuan Haji Rizamri. Ya. Okey dengan panggilan tu? Baik, panggil saya Rizamri lah. Rizamri. Okey, Rizamri. Untuk topik kita pada kali ini, kita akan membicarakan tajuk yang baik terlindung, yang rosak dijulang dalam sesuatu organisasi. Boleh Rizamri kupas sedikit apa makna yang baik terlindung, yang rosak dijulang? Terima kasih Puan sekali lagi kerana menjemput saya untuk podcast ABC. Bagi tajuk tersebut, dia sebenarnya gabungan daripada dua bidalan. Dia umpama dalam tandan pisang, pasti dalam setandan pisang pasti ada yang rosak. Betul. Dan juga digabungkan kepada satu lagi bidalan, ibarat setitik ni, kerana setitik nila rosak susu seberlanga. Jadi dia melihat kepada benda yang organisasi tersebut, dia membentuk satu organisasi, dan dalam organisasi tersebut apabila ada orang baru ataupun idea yang baru nak diketengahkan, tapi organisasi ni susah nak berubah. Jadi yang nampaknya hanya kepada idea-idea yang lama. Jadi daripada tajuk tersebut dia cakap yang baik terlindung, iaitu idea-idea yang baru untuk membina tu mungkin tak diketengahkan. Yang cuma ada adalah yang rosak dijulang. Mungkin amalan yang lama ni itulah yang dicanang-canangkan dalam organisasi tersebut. Jadi apa sebenarnya berlaku dalam sesuatu organisasi bila terdapatnya orang-orang ni yang berada lama pada satu tempat, dah terlalu selesa. Itu macam yang Rizamri bagi tahu tadi. Datangnya orang baru dengan idea baru, halangannya apa? Orang lama yang sangat selesa berada di zon, di satu zon tu lah. Jadi apa halangannya tu? Okey, yang pertamanya kita melihat kepada betapa pentingnya pengalaman. Pengalaman ni kalau kita lihat, dia adalah merupakan sesuatu kekuatan. Dan pengalaman itu juga boleh jadi halangan. Orang lama ni adalah merupakan satu memori kepada organisasi. Jadi mereka ni sebenarnya dah melalui banyak fasa
dalam membentuk organisasi ni hingga menjadi apa yang ada pada masa tersebut. Jadi masalahnya muncul bila ada ayat cakap, oh dulu pun kita buat macam ni, okey je. Jadi mungkin ayat tu nampak biasa, tapi sebenarnya ayat inilah yang pengunci kepada perubahan. Perubahan tak berlaku kerana dikunci oleh satu ayat, oh dulu macam ni, okey je. Okey. Saya faham. Jadi kadang-kadang mereka ni bukan tak mahu berubah, tetapi mereka ni takut hilang kepentingan dalam organisasi. Sebab dah lama. Ya, dia tak relevan. Kita tak relevan lagi. Jadi mungkin juga mereka sebenarnya takut amalan-amalan yang lama ni salah. Jadi umpama perubahan ni semua menyalahkan apa yang telah berlaku pada sebelumnya. Jadi itulah kadang-kadang sesuatu organisasi itu dia susah nak berubah disebabkan ada stigma-stigma yang mana mereka ni adalah penyebab kenapa organisasi ni menjadi sebegitu. Maksudnya orang yang lama yang berada pada zon yang selesa ni, perubahan yang datang tu merupakan satu ancaman untuk mereka. Ya, betul Puan. Jadi orang kata tak kenal maka tak cinta, belum cuba lagi, kan? Dengar terus sekat. Sedangkan sepatutnya dengan kita punya dalam pekerjaan, dalam kehidupan kita ada transformasi, transformasi dalam kehidupan, dalam pekerjaan. Kita tak nafikan kita kena merujuk orang lama di satu tempat, tapi kerana wujudnya segelintir pekerja-pekerja lama di satu tempat ini yang merasakan yang baru itulah yang mengancam mereka, yang macam Rizamli bagi tahu tadi, mereka merasakan seolah-olah mereka sudah hilang relevan mereka di situ. Jadi kenapa selalunya idea baru ini dipandang sinis oleh orang-orang lama? Ya, biasanya idea yang baru ni datang daripada orang baru. Orang tak kisahlah sama ada orang itu berpengalaman dekat tempat lain, masuk dalam organisasi ini dia menjadi orang baru. Tapi kadang-kadang orang baru tu bukannya orang baru yang muda. Ya, betul. Dia juga adalah orang yang berpengalaman cuma baru di situ. Ya. Okey. Yang ini pun tak boleh diterima Tapi sebab dalam satu organisasi yang senior heavy ni, dia hierarki rasmi dia sangat kuat. Hierarki tak rasmi tau. Hierarki tak rasmi dia sangat kuat. Jadi orang yang datang dulu tu adalah senior. Walaupun dia punya pangkat dia rendah, tapi dah terlalu lama. Senior di situ. Ya, itu dia. Walaupun di luar, bukan maksud saya, dia junior di situ, senior di luar. Ya, betul. Jadi yang senior sedia ada di situ, walaupun yang baru datang itu adalah orang yang senior, pada mereka junior. Ya, betul. Jadi dia macam, kita panggil itu sebagai orang baru lah. Jadi orang baru ni bila dicadangkan sesuatu, jadi orang lama ni akan berfikir tau. Dia fikir macam ni, dia ni belum lama kat sini, dia tak faham budaya yang ada dalam organisasi ni. Itu mungkin apa yang mereka fikirkan tau. Jadi akhirnya idea-idea yang baik ni ditolak bukan kerana salah, tetapi kerana siapa yang membawa idea tersebut. Jadi dekat sinilah yang dikatakan yang baik terlindung, yang rosak dijulang. Jadi yang rosak itu mungkin budaya sinis ni, ya, tapi ia dibiarkan kerana sudah lama. Telah dia punya satu ayat, normalisasikan, asal baru tolak. Ya, betul. Okey, Rizamli, saya nak tanya, adakah ini berkait dengan budaya defensif? Ya, Puan. Bila perubahan dicadangkan, sesetengah orang dia akan dengar sebagai kau buat selama ni salah. Padahal perubahan itu tak semestinya dia menolak masa lalu. Dia cuma penambahbaikan kepada apa yang sedia ada. Okey. Jadi itu yang kita nak bawa di sini. Bila organisasi ni terlalu lama dalam satu cara,
kritikan yang kecil pun dia rasa macam satu ancaman yang besar. Isunya jadi besar. Ya, jadi akhirnya apa yang berlaku, mereka ni lebih sesuai, lebih selesa untuk kekalkan cara lama. Walaupun kita tahu ada ruang untuk jadi lebih baik. Umpama cakap, di takut yang lama. Berada di pada takut Mereka yang lebih lama. suka kepada berada di takut yang lama. Boleh tak kalau saya katakan di takut yang lama tak ada beza dengan berada di bawah tempurung? Dekat situ saja. Katak di bawah tempurung. Katak di bawah tempurung. Ya, katak di bawah tempurung, dia tak mendengar perubahan yang berada keluar. Jadi apabila tertutup. Sekarang ni perubahan yang cuba dibawa masuk tapi tak nak diterima. Kita panggil apa tu? Dia seperti macam, kalau pernah dengar yang tentang Berlin Wall. Berlin Wall ni dia dibina untuk menghalang orang daripada hijrah. Jadi dibina tembok tu dalam satu malam tau. Jadi macam seolah-olah dalam satu organisasi tersebut, apabila dah ada tembok tersebut, ideologi yang luar, dia nak masuk ke dalam, dia tak boleh nak tembus. Dah ada tembok halangan tersebut. yang Ada halangan dia. Organisasi inilah yang membentuk membentuk tembok tersebut. Jadi kalau orang cakap, kalau macam mana nak berubah kalau dah ada tembok, apa yang boleh kita perlu buat adalah kita runtuhkan tembok tersebut. Macam itulah yang Berlin Wall tu dibuat untuk menghalang orang daripada berhijrah. Apa yang berlaku? Tembok tersebut diruntuhkan oleh rakyatnya sendiri dan berhijrah. Dapatlah mereka keluar daripada tembok tersebut. Tembok di sini kita merujuk kepada orang-orang lama yang berada dalam satu organisasi. Ya, mereka ibarat pintu lah sebenarnya. Kalau kita kata kita nak runtuhkan tembok, bermaksud orang-orang lama yang menjadi tembok halangan terpaksa ditukar keluar. Ini berlainan konsep. Dia sebenarnya bila kita nak buat sesuatu perubahan, orang-orang lama ni, pertama mereka ni adalah memori kepada organisasi. Aset juga. Jadi aset lah. Apa yang berlaku ada sebenarnya, kita ajak mereka ni masuk ke dalam perubahan kita ni sebagai mentor. Mentoring system yang ada pada kita ni, mereka ni melihat bagaimana mentee berkembang. Dan dalam orang cakap, dalam cara halusnya, dia menjinakkan hati yang liar, dan sedikit demi sedikit perubahan yang baru diterima. Organisasi tersebut akan berubah. Tetapi ada kemungkinan berlaku juga bila kita bawa ke dalam, dia akan jadi lain. Dia still nak berada, nak jadi ketua di situ. Ya, maksudnya dia masih nak bawa dia ni, aku orang lama, aku di sini, kamu kena ikut aku juga. Tidak berjaya juga. Di tempat lama tu dia ada peranan penyelia. Peranan penyelia ni yang menyatukan antara dua pihak. Jadi kita anggap sebagai penyelia ni sebagai sebuah jambatan. Jambatan di mana dia bukan pilih antara lama ataupun orang baru, tetapi dia satukan kekuatan kedua-duanya. Jadi kita berpendapat bahawa orang lama ni dia ada pengalaman. Tapi orang baru ni pula dia ada persepsi yang baru. Bila kita gabungkan kedua-duanya, organisasi tersebut akan matang. Perubahan bukan tentang menafikan sejarah. Ia tentang memastikan sejarah itu untuk terus relevan. Baiklah, selesai sudah perbincangan kita pada hari ini dengan topik yang sangat menarik. Jadi sama-samalah kita renungkan, kita berfikir bahawasanya keadaan yang kita bincangkan tadi memang berlaku, memang wujud di tempat kita masing-masing. Jadi jangan lupa untuk ikuti siri kita yang akan datang. Sama-samalah anda terus memberi sokongan kepada ABC Podcast Majlis Akrab Kebangsaan. Untuk hati, kita gerak seiring sehati, bawa sinar tiap cerita, akrab pendengar setia, amanah jadi pegangan,
Emosional dan integriti, suasana harmoni. Dari hati untuk hati, sokongan moral. Emosi terjaga, hati ceria, akrab, pendengar setia anda.